tebalkan ra ni tuan-puan. Sebelum ra yang mati sepatutnya kita baca baris bawah nipis. Tapi kenapa kita tebalkan? Fi qirtasin. Boleh tak komen dekat bawah siapa yang tahu? Bantu saya, tarik nafas kejap. Okey, boleh tak tuan-puan? Ada tak yang tahu kenapa saya tebalkan ra ni tuan-puan? Kalau tuan-puan tahu, boleh komen dekat bawah. Bantu saya tuan-puan. Okey, boleh tak? Kita tebalkan ra kenapa? Kerana selepasnya ada huruf isti'la ataupun sebab ra mati. Walaupun ra tu baris bawah, tapi lepas ra ada huruf tebal. Ya betul. Tapi dalam satu kalimah. Okey, syaratnya ialah dalam satu kalimah. Nanti saya akan tunjukkan macam mana ra tu jadi nipis kalau walaupun sebelah dia ada huruf tebal. Okey, nanti satu masa saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan. Ini adalah contoh, maknanya dalam satu kalimah dia terjadi ra ni sebelum baris bawah, sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah, tetapi lepasnya ada huruf yang tebal. Huruf tebal kan? Jadi ra ni menjadi tebal.